Yang ni memang penyelamat. Dia boleh sejukkan phone kau yang panas tu dalam masa yang singkat. Nak guna pun senang je. Korang lekatkan dulu bateri dia macam ni. Lepas tu terus lekat dekat belakang phone kau macam ni. Terus rasa sejuk macam ais. Korang tengok ni, dalam masa tak sampai seminit terus keluar air dekat cooling pad dia tu. Lagi power, dia ada chip AI. Kalau phone korang dah sejuk, dia akan auto slow down supaya tak overcool. Tak kisahlah guna iPhone ataupun Android, confirm selamat. In case phone korang tak ada MagSafe, korang akan dapat sekali free magnetic ring macam ni. So, senang nak lekat. Dekat bahagian tepi ni ada digital display. So, senang untuk korang check berapa suhu phone korang. Yang ni power button untuk korang on off phone cooler ni dan juga untuk control speed. Yang ni pula button untuk on off lampu RGB. Kalau korang pasang dia ada lampu RGB tu kan. Kalau korang tekan sekali, dia akan offkan lampu RGB tu. Kalau korang tekan sekali lagi, dia akan onkan balik lampu RGB. Cool kan? So, kalau korang berminat untuk dapatkan Amgras Iceworld Ultra 2 ni, link ada disediakan.